Abdul bin Mazid. Nombor matrik saya CB230234. Jadi pada hari ini kita ataupun kumpulan kami akan menghasilkan sebuah eksperimen di mana kita akan melihat perbezaan di antara laminar flow dan juga turbulent flow. Jadi di sini ada perbezaan sedikit di antara laminar flow dan juga turbulent flow, di mana aliran air daripada laminar flow lebih sekata berbanding daripada turbulent flow. Jadi untuk kita mengetahui lebih lanjut tentang laminar dan juga turbulent flow ni, jom kita pergi ke seterusnya. Nama saya Muhammad Arham Bisupian dan saya akan menerangkan definisi laminar. Aliran laminar merupakan aliran bendalai yang bergerak secara teratur dan juga selari. Tiada percampuran antara lapisan bendalai. Dan ianya berlaku pada halaju aliran yang rendah. Seterusnya saya akan menerangkan tentang eksperimen laminar. Seperti anda lihat, eksperimen ini ialah air paip dibuka secara perlahan untuk menghasilkan aliran air yang mempunyai halaju yang rendah. Apabila halaju air adalah perlahan, aliran air bergerak secara teratur dan juga selari tanpa berlaku pencampuran antara lapisan kedua air. Keadaan ini dikenali sebagai aliran laminar. Aliran laminar dicirikan oleh pergerakan bendalai yang licin dan juga stabil, di mana setiap lapisan air mengalir dalam arah yang sama pada kelajuan yang hampir seragam. Tiada pusaran atau gangguan yang ketara dapat dipastikan dalam aliran ini. Fenomena ini biasanya berlaku pada nombor Reynolds adalah rendah, iaitu apabila halaju aliran dan tenaga kinetik bendalai adalah kecil. Maka eksperimen ini menunjukkan bahawa pembukaan paip secara perlahan akan menghasilkan aliran laminar, iaitu sering digunakan sebagai contoh aliran yang ideal dalam kajian mekanik bendalai secara sifatnya yang teratur dan mudah dianalisis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz bin Cemadun. Nombor matrik CB230153. Saya akan menerangkan berkaitan dengan turbulen. Turbulen adalah satu aliran bendalai yang bergerak secara rawat dan tidak teratur. Turbulen ini mempunyai had laju aliran yang sangat tinggi, dan untuk nombor Reynolds turbulen adalah 4000 ke atas. Untuk seperti contoh yang kita boleh lihat di sekeliling kita, turbulen ini adalah apabila hujan, angin bertiup dengan kencang. Itu adalah salah satu contoh untuk turbulen ini. Kita boleh lihat daripada eksperimen ini, air yang keluar daripada paip keluar dengan secara rawat dan tidak teratur. Itu menyifatkan turbulen itu sendiri. Jadinya kelajuan yang keluar daripada paip air tersebut adalah tinggi. Bagi kesimpulan untuk eksperimen kami ni, kita dapat melihat di antara perbezaan laminar flow dan juga turbulent flow. Kita dapat mengetahui tentang prinsip-prinsip bagaimana perbezaan laminar dan juga turbulent flow melalui eksperimen yang telah dibuat oleh kami. Jadi itu saja untuk video eksperimen kami. Sekian, terima kasih.